Adakah orang yang baru meninggal dunia boleh melihat semua aktiviti harian kita? Jawabnya, ya, jika Allah izin. Ginilah kita cerita dalam hadis-hadis sahih. Bila dicabut roh oleh malakul maut, diberikan kepada malaikat yang akan mengiringnya ke langit. Dia bukan girau tengok anak dara saja tak. Ni kita sebut berita ni, cerita ni alam gaib. Alam gaib ni dia tak boleh suka-suka tambah. Dia kena nas, Quran hadis. Batu ulama pun tak beri suka-suka hati dia. Tak. Dalam hadis kata diambil oleh malakul maut, diberi roh itu kepada malaikat yang datang dari langit. Dibawa bergaruk setiap lapis langit. Kalau roh orang beriman akan menegur, roh siapakah ini? Wangi baunya, kerana dia diberi pakai wangian daripada syurga. Dan naik tunjuk neraka, tunjuk syurga, kemudian diturunkan balik ke dunia, duduk sejauh mata memandang dari lubang kuburnya. Ni hadis-hadis ni, hadis. Apabila sudah diletakkan mayat di dalam kubur dan hendak datang dua malaikat, baru kembali roh kepada jasad. Faham lagi? Selepas daripada itu, maka dia pun ditidurkan. Dan itu bukan, adakah sepanjang masa tidur? Wallahu a'lam. Hadis berkata begitu. Boleh jadi tidur itu kerana berehat dan seumpamanya. Dan hadis-hadis yang lain, bila kita datang ke kubur, kita beri salam. Kalau dia kenal kita masih hidup, dia kenal. Nabi kata, ma min muslimin marra bi qabri akhihi kana ya'rifuhu fid dunya fa sallama alaihi fa arafahu wa radda alaihi salam atau kama qala. Tidak ada seorang Islam yang lalu pada kubur saudaranya yang dia kenal ahli kubur itu ketika hidup, dan mayat itu juga kenal dia, dan dia memberi salam, maka mayat itu arafah, kenal orang yang datang. Mayat itu kenal orang yang datang. Nabi tak kata mayat itu balik, kita tengok bini nikah kedak lagi. Nampak? Semua itu Allah Maha mengetahui. Kalau Allah nak buat jadi, mudah bagi Allah. Kita rakyat sekadar nas. Okey? Dan warada alaihi salam, mayat itu jawab salam itu. Cuma kita tak dengar.